Baik, untuk itu saya jemput Batu. Silakan Batu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada Batu. Izinkan saya memulakan dengan menyatakan pendirian saya dengan jelas. Saya menyokong hasrat dan semangat RUU ini. Saya percaya pindaan ini adalah langkah penting untuk memperkukuhkan sistem keselamatan persendirian di negara kita. Untuk maklumat Tan Sri, Akta 27, Akta Agensi Persendirian 1971 sudah berusia lebih 5 dekad. Banyak perkara telah berubah dari bentuk ancaman keselamatan hinggalah kepada cara operasi agensi-agensi pengawal keselamatan di lapangan. Saya menyambut baik beberapa perkara utama yang dibawa oleh pindaan ini. Pertama, tempoh sah laku lesen dilanjutkan daripada 1 tahun kepada 2 tahun. Langkah ini mengurangkan beban pentadbiran dan memberi ruang kepada agensi untuk menumpukan perhatian kepada peningkatan kualiti perkhidmatan. Kedua, keperluan pelesenan bagi pejabat cawangan. Ini penting untuk memastikan setiap operasi dikawal selia dengan lebih ketat oleh pihak PDRM. Ketiga, pemansuhan keperluan mewartakan senarai syarikat berlesen setiap tahun. Langkah ini menunjukkan satu transformasi digital yang positif kerana semakan kini boleh dibuat secara atas talian. Tan Sri Speaker, semua ini menunjukkan kerajaan benar-benar komited untuk menyesuaikan undang-undang lama dengan realiti baru. Saya juga menyokong usaha kerajaan menyeragamkan proses pelesenan dan tapisan keselamatan di bawah PDRM Bukit Aman. Langkah ini akan mengelakkan pertindihan antara negeri dan memastikan keputusan lebih konsisten di seluruh negara. Saya memahami keperluan untuk memberi kuasa baru kepada menteri supaya boleh mengeluarkan garis panduan, perkeliling dan arahan pentadbiran tanpa perlu menunggu pindahan undang-undang baru setiap kali keadaan berubah. Langkah ini akan meningkatkan fleksibiliti kementerian dan membolehkan kerajaan bertindak pantas apabila timbul cabaran keselamatan baru. Dalam semangat menyokong, saya juga menarik perhatian Dewan kepada beberapa kebimbangan. Tujuannya bukan untuk menolak tetapi untuk memperkukuhkan apa yang telah dicadangkan. Undang-undangnya yang baik bukan saja kuat di atas kertas tetapi juga kukuh dalam pelaksanaannya. Pindaan ini meletakkan hampir semua kuasa pelesenan dan tapisan keselamatan di bawah PDRM Bukit Aman. Peranan Ketua Polis Negeri tidak wujud lagi dalam proses kelulusan. Tan Sri Speaker, kita bimbang bahawa pemusatan ini, walaupun bertujuan baik, mungkin akan menyebabkan kelewatan dalam urusan di negeri-negeri. Setiap negeri mempunyai konteks keselamatan yang berbeza. Saya mencadangkan supaya kementerian mempertimbangkan mekanisme delegasi kuasa terhad atau sekurang-kurangnya satu mekanisme rujukan di mana Ketua Polis Negeri boleh memberikan pandangan terhadap permohonan tempatan. Dengan cara ini kita tidak menjejaskan kecekapan di pusat tetapi masih mengekalkan kepekaan terhadap keperluan setempat. Melalui Seksyen 18A yang baru, Menteri kini boleh mengeluarkan garis panduan perkeliling dan arahan pentadbiran. Kuasa ini memang perlu namun ia mesti disertai mekanisme ketelusan dan accountability. Tanpa kawalan, ia boleh membuka ruang kepada keputusan yang bersifat unilateral. Saya mencadangkan agar setiap perkeliling atau garis panduan yang dikeluarkan dilaporkan kepada Parlimen sekurang-kurangnya sekali setahun. Laporan tahunan seperti ini bukan untuk menyekat kuasa menteri tetapi untuk memastikan segala keputusan dibuat secara bertanggungjawab dan boleh dinilai oleh wakil rakyat di dalam Dewan. Keperluan pelesenan untuk setiap cawangan memang penting. Tetapi bagi agensi kecil dan sederhana, kos tambahan pelesenan mungkin menjadi beban. Kita tidak mahu undang-undang ini akhirnya menguntungkan hanya pemain besar dan menekan agensi tempatan kecil yang baru bertapak. Oleh itu, saya cadangkan agar kementerian pertimbangkan struktur fee berperingkat. Contohnya kadah lebih rendah untuk syarikat kecil atau insentif bagi syarikat yang mematuhi latihan dan standard kualiti tertentu. Langkah sebegini akan memastikan pindaan ini tidak hanya mengawal tetapi juga membangun industri keselamatan secara inklusif. Saya juga ingin menyentuh tentang sistem semakan lesen atas talian yang diperkenalkan. Kita menyokong
digitalisasi, tetapi keamanan cyber mesti dijamin. Sekiranya sistem ini gagal atau digodam, ia boleh menjejaskan reputasi kerajaan dan membahayakan data sensitif agensi keselamatan. Saya harap kementerian akan bekerjasama rapat dengan agensi keselamatan cyber negara bagi memastikan sistem pelesenan ini dilindungi oleh protokol keselamatan yang kukuh dan sentiasa dikemaskini. Secara keseluruhannya, saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong penuh RUU ini. Ia adalah satu langkah ke hadapan dalam memperkukuhkan sistem keselamatan negara kita. Sekian, terima kasih. Baik.